Okay, ni view kat depan aku sekarang. Sekarang ni aku dah jalan rata, dah tak nampak luas macam tadi. Pokok-pokok kiri kanan jalan. Tapi ada bukit dekat ujung sana. Ini ada pondok apa Let's explore Africa. Mungkin ada hotel lagi sebelah kanan ni sebab ada signage sebelah kiri bukit tadi. Kita dah keluar daripada National Park aku rasa sebab yang apa tadi tu, jambatan tadi tu biasanya setakat yang aku faham dia adalah apa nak dia punya border dia, sempadan dia. Lagipun kat sini dah ada bangunan, means ini dah di luar daripada National Park. Sebelah kanan ni apa? Ada tulis something. Aku rasa kat dalam tu ada resort lah. Safe journey. Oh, Tata Hills. Okay, safe journey saja. Okay, thank you. Safe journey. Thank you so much. So jalan ni sekarang ni flat, kita boleh bercerita. View sekarang ni hijau, menghijau. Tata Hills, Salt Lake. Kat sini ada orang potong rumput tepi jalan manual bay. Pakai sabit, pakai parang. Kanan, kiri kanan jalan. Kat Malaysia pakai mesin. Cumanya aku rasa sebab kat sini rumput dia tak cepat naik. Mungkin beberapa bulan sekali baru dia potong. Baru dia potong. Aku tak nak ambil video, kadang-kadang dia orang tak selesa. Ini dia view kat sini. Ni rumput yang diorang dah potong. Tak adalah pendek sangat. Kalau pakai mesin lagi lah pendek lagi, bersih. Tapi mungkin sebab itulah dia rumput ni lambat naik kot. Alright guys, penat aku cerita lah, semput juga. Jalan ni dia ada sedikit mendaki. Tapi view dia macam ini lah. Dekat kampung, diorang tanam jagung tu. Tu ada rumah-rumah. Belah kanan ni kosong. Jauh sana ada rumah. Sekarang ni aku baru je, belum ada 20 km pun. Tapi sebab aku banyak berhenti, tempat cantik sangat, aku berhenti ambil gambar, berhenti ambil video. And insyaAllah korang boleh nampak video yang okey. Nampak untuk siri kayuhan kat Afrika ni. Masalahnya depan aku ni ada bukit ni. Jalan dia ke mana? Mati aku nak naik bukit. Tak jauh lagi, dah dalam 10 km dah jumpa bandar satu, MTT. Lepas MTT barulah Buai. Macam ni rumah dia orang. Aku pelik, rumah dia orang semuanya macam penuh dengan tanah merah. Sebab berdebu sangat ke apa? Dia punya batu blok tu, batu tu sebenarnya warna putih, warna pasir lah. Tapi bila dia dah buat rumah semua jadi warna merah. Dia bukan cat, dia tak cat pun. Macam rumah ni dia ada plaster, dinding dia pun still banyak warna merah. Macam bekas banjir pun ada. Kau tengok dekat bawah ada tu. Macam kita rumah lepas banjir ada bekas lumpur kan. Aku tak faham kenapa rumah dia orang kat sini-sini. Tapi kampung ni cantik. Aku tak tahu kampung apa ni. Oh, belah sana tu banyak rumah. Macam ada masjid besar. Aku nampak kubah dan menara kot. Tu. Oh, besar tempat ni. Aku tak tahu nama. Rasanya ni belum MTT lagi. Jauh lagi MTT. Lagi 10 km. And sebab sekarang ni aku kaya baru dalam 20. MTT ni dah 30 km daripada pagi tadi. Oh, ok. So jalan kita mungkin ke kanan dan tak naik bukit ni. Mudah-mudahan tak naik. Mampus aku nak naik bukit tinggi-tinggi ni. Nama tempat ni Bura. Betul lah ada masjid sebelah kanan ni besar. Tak besar tapi dia cantik lah.
ada menara. Nampak baru, nampak proper masjid lah. Tak macam masjid-masjid lain yang nampak macam daif. Ni cantik. Design dia macam dekat Arab. Allah. Masjid Nu'man bin Sabit. Besar. Baru kot masjid ni. Sebab dia, oh ni bangunan lama masjid dia yang sebelah kanan yang kecil ni. Bangunan mungkin masjid lama dia, ni masjid baru dia. Cantik. Oi, ramai orang kat kampung ni. Orang dah duduk-duduk. Aku tengah mendaki. Bura ni pekan dia besar juga. Ni antara pekan terbesar yang aku jumpa selepas masuk Kenya. Ni pasar dia. Sebelah kini dia punya balai polis. Kedai-kedai. Ada macam-macam jual tomato. Ada sekolah, ada vocational school. Lebih mendaki ni. Ada kedai-kedai, butchery. Okay, nice village. Ui, sejuk lah guys. Kenapa pula dari tadi aku koyok sejuk gila. Angin kuat dan sejuk. Dekat ni sebab dekat atas bukit aku pun tak tahu. Aku tak jauh daripada Amteta. Dekat sana nanti mungkin aku nak rehat kejap. Amteta. Mungkin lagi 5 km macam tu lah. Ini pun mungkin dah sebahagian daripada Amteta ni. Dah tak jauh. Naik turun macam biasa. Zonggori Sako Komplek. Bangunan dia okey. Better tersusun sikit berbanding di Tanzania macam aku cakap tadi. Yang bangunan nampak bersih. Cantik juga. Cantik. Okey. Alright. Aku dah lepas Amteta. Tadi aku tak ambil video sebab ramai sangat orang. Aku pun aku ramai sangat orang sekarang kat sini. Aku takut sikit. Nampak belah kanan ni macam ladang nenas lah guys. Aku tak tahu dia tanah apa. Bentuk dia macam nenas. Nampak kat sana berbaris-baris sana. Aku tak sure. Nanti kita cuba tengok rapat-rapat sikit. Jalan flat. Angin kuat. I'm going to Voi. Kuat gila. Aku nak lawan angin ni dah macam apa lah. Angin tolak dari depan ke belakang. ONC Primary School. Aku tengok sebenarnya dekat Kenya ni dia banyak sekolah. Sekolah dia bagus-bagus lah berbanding dekat Tanzania. Dan aku dapat tahu juga diorang kat sini dah wajibkan semua budak-budak pergi sekolah lah. Dia tak macam dekat Tanzania, orang-orang Masai, anak-anak dia orang tak pergi sekolah. Sini dah semua dah diwajibkan. Depan ni ada Teta Airstrip. Ada Airstrip ni maksudnya airport lah, airport kecil, Heldana Lodge. Aku dah tak jauh dah dengan Voi sebenarnya. Mungkin lebih kurang 20 belas kilometer lebih kurang. Cumanya hari ni aku macam sebab awal lagi aku macam terfikir, disebabkan aku decide aku tak nak kayuh daripada Voi ke Nairobi. Sebab jalan tu memang main road yang besar yang banyak lori. Aku plan nak ambil transport pergi Imali. Dari Imali aku nak ke Amboseli. Amboseli tu ialah safari lain lagi, lebih kurang 100 km daripada Imali. So why not hari ni aku sampai Voi awal. Aku terus ambil satu lagi naik transport terus pergi Imali. Nak ke Imali tu dalam 200 km. So sebab jalan tu sebenarnya lawa, lebih kurang macam ini. Ada juga binatang tepi kiri kanan jalan. Tapi lori dahsyat weh. Aku dah lalu itu hari. Itu hari aku lalu naik kereta sebenarnya.
lebih dekat safari. Why not aku pergi Imali terus hari ni. So kita tinggalkan area Voi, area Tsavo National Park ni. Kita akan ke Amboseli. Kita naik van lah maybe. Aku ada jumpa semalam, aku jumpa seorang nama dia Ranson tu. Ranson yang dekat hotel malam tadi. Tadi dia baru lalu, lepas dia berhenti depan aku. Dia lalu, dia kata kita jumpa kat Voi. Maybe aku nak lunch dengan dia, dan dia akan tolong aku carikan kereta lah kot. Wow, hari ni shock. Hari ni aku tak rasa penat sangat. Sekarang ada rasa lapar sikit, tapi okey sebab aku tak rasa panas. Angin sejuk. Walaupun angin kuat, aku susah nak kayuh, tapi angin ni membuatkan aku sejuk. Aku tak rasa tak rasa panas, terik. Tengok semua jalan kaki makcik-makcik ni. And InsyaAllah perjalanan aku dekat Afrika ni kita akan teruskan juga. Mungkin kita nak ke safari yang lain. Nama tempat ni depan ni ialah Landi, kampung ni. Ada camel. Ada unta. Wow. Ini unta ni orang bela sebenarnya. Dia ada tuan dia. Apa nama? Memang dia bela untuk dia punya daging lah, ataupun mungkin susu juga. Nampak gemuk-gemuk ni unta ni. Aku jumpa itu hari kurus je. Wow, banyak sana. Wow. Aku first time dengar bunyi unta. Bunyi dia macam meraung. Oh, ini kalau dapat makan ni, dia punya bonggol dia tu. Oh, aku suka tengok kat TikTok orang masak-masak kan. Ada satu video tu dia masak dia punya bonggol tu. Bonggol dia tu macam lemak je sebenarnya. Alright guys, binatang hari ni kita jumpa unta. Unta pun unta lah. Tumpuk tai unta. Aku dah tak jauh dengan Voi. Lebih kurang 7 km. Tengok signboard tadi. Sana pun dah nampak building besar-besar dah. Dah ada kilang-kilang rasanya. Dan panas. Dan aku rasa memang itulah aku try nak ke terus Imali hari ni. Aku akan naik transport, tengok cari apa nanti. Alright, that's today. Hari ni aku okey, cuaca okey, angin dia kuat, rasa tak penat sangat badan. Aku pun tak makan tengah hari lagi. Dah pukul 1 kot. Dah pukul 12.30. Aku cuma sarapan. Pagi tadi makan apa benda yang pagi tadi tu, samosa tu. And now we going. Let's go. Bye bye camel. Banyak ini aku rasa berpuluh-puluh ni. Kaya orang ni. Banyak lagi unta. Makin banyak pula keluar daripada semak. Tadi nampak sikit je. Banyak gila. Wah. Dari jauh dah baru nampak banyak. Dia keluar daripada semak-semak tu, agaknya dia makan. Ni Kenapa banyak semak sini, tapi dia berpagar. Ni view kat depan ni. Kat depan sana tu aku dah nampak Voi, dah ada banyak building. Aku harap tak jauh sangat. Aku nak makan. Tadi aku jumpa Ranson tu kawan tu. Aku nak ajak dia lunch. Aku nak belanja dia lunch. Wow. Ui, belah sana tu macam ni ya, padang lapang. Macam biasalah. Dekat Afrika memang macam ni. Woo. Okay, kita dah sampai simpang. Ke kanan Mombasa, ke kiri Nairobi. Nairobi 300 km. Mombasa ni dia sebenarnya tepi laut. Dia macam kita punya port lah, pelabuhan dia. Sebab tu jalan ni sangat-sangat besar, sangat sibuk. Sebab ini adalah laluan utama Nairobi dengan dia punya port dia punya pelabuhan. Jadi sibuk gila lah. So aku follow kereta putih ni. Kereta putih ni member aku nama dia Ranson. Dia nak bawa aku pergi makan. So dia bawa aku pergi makan dekat sini. Wah,
Shalex. Okay, nice. Okay lah, kot kedai ni. You have rice? Rice is there. Okay, rice. And salad. Salad, yeah. Okay? Okay, we have salad. Dagang gapi chicken. Dagang kumi. And then goat. Yes. Also sini kotar pia. Goat Okay. Oh, bersih kalau aku dah bawa naik bas. Dia bawa sebiji je guys. Masuk gitu je. Muat. Biarlah dia. Aku nak buka dia punya bag, dia tak nak buka. I can take out the bag if they want. Yeah? I can take out the bag. You can take? Yeah, this bag I can. No. No need. When you reach to Emali, it's like that. you take your thing there with cheese. Okay. Yeah, my brother. Thank you so much. Yeah? One love. Thank you so much, Raisen. This is my brother here. Yeah. We will meet again. We'll meet again. Yeah. Okay. Don't forget about on 28. Oh. If you'll go back to job. Okay. Yeah. Maybe we can meet in Canada. Yeah, maybe. One love. In Canada. So tu Ranson. So dia banyak tolong aku. Makan tadi semua dengan dia. Terus semalam aku jumpa dia dekat Maktau. Tengok basikal aku kat belakang tu dia taruh. Okey lah. Okey lah. Good morning guys. Ni hotel aku malam tadi, Eden Hotel. Dekat Imali. Kira nanti sekejap lagi aku cerita macam mana aku boleh sampai kat sini. Hotel dia murah je, bilik cantik, okey je, bersih. Cuma bilik air dia tak ada pintu. Dia hotel lama yang dah agaknya macam dah tak maintain sangat lah. Harga dia 2,500 shilling. 2,500 shilling lebih kurang RM90 ke RM80 macam tu lah. And aku baru lepas breakfast dekat belakang ni. Makan bukan samosa dan juga lemak lemon. Dia ada local punya makanan kat sini. Aku ni kat sini asyik makan kambing je guys. Malam tadi aku datang kat sini makan kambing. Tadi pun aku makan kambing. Sarapan dah makan kambing dah. So sarapan aku tadi 650 shilling, lebih kurang RM20. Macam okay, jom let's go. Nanti lagi kita cerita tengah jalan. Perasan kat situ ada dia tulis riba. Dia ni riba kredit limit. Kredit limit maksudnya aku rasa ni lah macam pinjaman wang berlesen lah, macam kita rasa kan. Dekat sini ada Co-op bank, bank koperasi. Tapi riba tu apa pasal dia boleh buat riba kredit limit lah? Aku pun tak tahu kenapa. Biasyara loan, biasyara tu macam perkataan Islam. Bukan Islam, perkataan Arab. Maybe macam Muslim lah, Islamic loan lah. Tapi apa pasal loan, asal riba? Aku tak faham. Kelakar. Ini jalan yang dari semalam aku lalu. Daripada Voi menuju ke Imali. Ini adalah main road daripada Mombasa. Macam aku explain semalam, ia adalah port ataupun bandar besar juga, pelabuhan dekat Nairobi ni, dekat Kenya. Dan ini adalah main road daripada pelabuhan tu ke Nairobi dekat belah sana. Jadi korang akan nampak banyak lori besar-besar dekat jalan ni. Jalan ni cantik je sebenarnya. Kiri kanan jalan dia cantik, tapi busy gila lah. Dia busy dengan lori besar-besar ni. Masalahnya diorang kat sini memotong. Bila dia potong, dia memotong je. Dia akan harap kereta ataupun lori daripada depan untuk mengelak, untuk ke kiri sikit. Gila diorang buat kereta kat sini semalam. Okay, aku tengok diorang buat kereta. Lori besar. Risau aku. Okay, good morning Imali. Ini sebenarnya kita lalu atas jambatan bawah ni adalah jalan kereta api. Kat sini dia ada high speed train juga. Dia panggil SGR. Apa dia SGR tu? Yang aku faham SGR tu adalah projek China. Dia buat high speed train daripada Nairobi ke Mombasa. Kau tengok lori dia potong. Belakang ni ada kereta kau rasa ni. Dia akan mengharap
kereta daripada belakang, daripada apa yang setentang tu untuk mengelak. Selalu macam tu. Risau aku. Aku tengah mendaki sikit untuk ke jalan masuk untuk ke Amboseli. So today we going to Amboseli. You see how beautiful is this. Matahari baru naik. Bawah ni ada ladang-ladang apa dah. Aku nampak jagung. Selain daripada aku tak nampak apa. Tapi cantik. Beautiful morning. Belah sana pun kampung-kampung. Imali ni boleh tahan besar juga pekan dia. Hotel dia besar kan. Dia punya hotel tu kau tengok bangunan tinggi-tinggi. And semput. And kat sini adalah simpang untuk masuk ke Amboseli. Amboseli ni ialah satu lagi safari ataupun national park yang ada dekat Kenya ni. Dan instead aku travel berbasikal dekat jalan besar ni, aku akan masuk jalan kecil, jalan menuju ke Amboseli yang lebih kecil, yang lebih sunyi lah aku rasa, yang tak banyak sangat kereta macam sekarang. And now kita akan belok kanan menuju ke Amboseli. Dekat je dengan Imali tadi, pekan yang hotel aku duduk. Lebih kurang 300 meter kot ke belakang. And kita akan masuk ke kanan. Kita tengok kereta belakang letak. Belakang ni ada kenderaan, depan ada bas, ada lori. Slowly. Masalahnya jalan dia ni apa salah ada ke kiri juga ni. Kiri ni jalan besar juga. Okey, stop ni. So now aku nak belok kanan. Okey, tak ada kereta dari belakang. Alright, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mercedes wagon ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke Amboseli, Puah Guest House, Amboseli National Park 7 Kimanagit, 104 km. Jauh ni, 100 lebih kilometer. Alright, so now kita masuk jalan yang lebih kecil. Jalan ni agak sebenarnya tak adalah kata sunyi sangat. Sibuk lah juga, tapi tak macam yang tadi lah. Tak sama. Jalan daripada Taveta menuju ke Voi yang lebih sunyi. Beberapa hari lepas kan kita lalu sana. Lalu ni lagi bumper lagi. Bila kita lalu sana kan memang sunyi. Aku kadang-kadang boleh jalan kat tengah jalan raya, tak ada kereta langsung. Sini still ada kereta juga. Maybe sedikit busy sebab sini ada banyak aku tak tahu ada apa lah, kampung-kampung ke bandar ke in between. So tengok ada juga 2-3 kereta setakat ni. Kiri kanan jalan memang dia orang banyak jual ni ya. Jual tanam jagung. Sebab tu hasil utama Kenya dari segi agriculture ialah jagung, maize. Dia panggil maize, M-A-I-Z-E. Korang boleh tengok apa tu maize. Dia lebih kurang macam tepung jagung lah. Dan memang pun makanan utama dia kat sini ialah macam kita setiap hari kita makan nasi. Orang kat sini dia makan kabul alamak, apa benda tu? Ugani yang aku dah lupa nama dia. Ugani. Sorry guys, aku lupa nama benda tu. Dia orang makan yang macam tu lah. Dia ketul-ketul, dia kepal-kepal, dia makan ugali. Ya, nama dia ugali. Dan ugali tu dibuat daripada maize, daripada jagung. Kita dah nampak dataran luas. Aku harap perjalanan aku ni dipermudahkan. Jalan dia tak berbukit-bukit. Walaupun ia mustahil mesti berbukit-bukit. Aku mula pukul 7 tadi aku dah keluar. Tapi aku pergi sarapan dulu dekat bawah tu. And kita akan teruskan perjalanan pagi ni, seawal pagi insya-Allah. Aku tak rasa aku boleh sampai 100 lebih kilometer ni dalam satu hari. Sebab aku akan jalan pelan-pelan. Aku kalau boleh satu hari nak jalan 50-60 km je. Jadi aku boleh enjoy, relax. Badan aku tak penat sangat. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 dah sampai. Jadi aku tak stres.
Memang boleh, kita boleh jalan sampai 80-100 km sehari. Tapi aku tak rasa kita enjoy dengan view dia nanti. Sebab aku ada banyak masa, lebih baik aku slow-slow. Boleh banyak ambil video untuk korang. Aku boleh ambil video YouTube yang lebih cantik. Oh lawa lah aku punya bayang-bayang kat bawah ni. And jadi korang pun yang tengok dalam YouTube ni boleh tengok betul-betul bagaimana Afrika, especially in Kenya. So aku berhenti kejap sebab map ni panjang lagi ni, 100 km lagi, 84 km baru kena belok kanan. Jadi jalan ni straight je. Jadi aku akan padam map ni, matikan supaya bateri aku jimat sikit lah. Lawa, kiri ni apa, semak-semak aje aku rasa ni. So macam mana aku end up dekat Imali. Semalam aku sampai Voi ke Imali ni 200 km lebih. So macam aku explain semalam, aku tak nak lalu jalan raya yang besar ni, jalan highway Mombasa Nairobi. So sampai Voi semalam, aku makan tengah hari dengan member yang aku baru kenal, nama dia Ranson. And dia carikan aku bus, sebenarnya coaster, bus kecil tu. Dan aku naik bas tu sampailah ke Imali. Aku tak ambil video sebab dalam bas tu pun sebab ramai orang, dan dia orang mungkin tak selesa bila kita ambil video dia orang. And lama, berapa jam aku ingat dalam 3 jam ataupun 4 jam, 200 km tu, 200 lebih. Dan aku sampai lebih kurang pukul 6 semalam dekat sini, dekat Imali ni. Aku jalan pelan-pelan. Bukan aku jalan pelan-pelan, kereta tu pelan-pelan, bas tu pelan-pelan, sebab dia banyak berhenti ambil orang macam-macam. And macam itulah. Jadi aku naik bas, bayar 1000 shilling, lebih kurang RM30. Sebab murah lah kan. Sepatutnya untuk aku, untuk kita 600 shilling, lebih kurang berapa? 6 kali 3 singkat 80 sen, lebih kurang RM20. Tapi 400 shilling untuk basikal. Dan dekat sini dia orang banyak tip guys. Orang yang tolong angkat basikal aku kena bayar ada sikit. Kita panggil dia tips. Aku bagi dalam 200 shilling. Banyak macam burung bangau kat sebelah tu. Wow, lawa aku punya bayang-bayang berbasikal ni. Dan dekat sana burung bangau. So now I end up aku dekat sekarang kat Imali menuju ke Amboseli. Amboseli ni sebenarnya aku dah seolah-olah aku berpatah balik menuju ke Tanzania. Okay, aku hari tu daripada Tanzania, dari Taveta menuju ke Voi tu macam aku dah ke tengah Kenya lah. Kita menjauh daripada Kenya, Tanzania. Kemudian daripada sini pula aku macam menuju ke Tanzania balik. Sebab Amboseli tu pun sempadan juga dengan ke Tanzania. Kat sana ada satu pintu sempadan, nama dia di Oloi Tuk-Tuk, di Rongai. Jadi kalau aku nak masuk Tanzania boleh je. Daripada sini terus ke Tanzania. Tapi tak payahlah, aku tak nak masuk Tanzania balik. Aku akan teruskan dekat Kenya sahaja aku punya perjalanan berkembaraan di Afrika. Jalan raya kat sini kasar lah guys. Kau dengar bunyi tayar aku? Macam kita naik mountain bike. Dia sebab jalan dia punya batu dia kasar-kasar. Dia tak macam kita licin lah kalau kat Malaysia. Sini batu tu macam seketul-seketul lah, kasar. Lebih kurang berapa cm lebih kurang 3-2 cm saiz batu tu. Jadi bagus sebenarnya untuk kereta. Aku rasa dia lebih grip, tapi dia akan makan banyak kita punya tayar. Tayar kita akan cepat haus. Tayar aku pun hitam ni, bermaksud dia banyak. Memanglah hitam kan. Tapi bahagian yang kena dengan jalan raya, dia lebih nampaklah bekas haus, kena geseran dengan jalan raya ni. Aku nampak ada bukit sikit-sikit. Okey, dekat Kenya ni, dekat Afrika,
Memang aku cakap, oi boring lah kayu dekat Afrika. Dia flat dia, bukannya ada apa pun. Memang aku cakap kan. Aku ajak dia kayu. Tapi dia tak nak kayu. Dia cakap boring lah, tak nak Afrika boring, flat dia kata. Tapi sebenarnya tak juga. Sebenarnya memang kalau sebelah Kenya ni, yang setakat yang aku lalu ni, dia kalau kita nampak dari jauh, dia macam satu dataran. Semalam kemarin memanglah nampak. Dan ada jugalah bukit sikit-sikit dapat dari jauh. Tapi sebenarnya jalan raya dia menaik, menurun, naik turun, naik turun. Tapi cuma dia tak terlalu tinggi. Kita tak adalah mendaki sampai mendaki satu gunung macam naik Cameron ataupun naik Fraser Hill. Tak macam masa aku dekat Laos, tak macam masa aku kat China, yang memang setiap hari kita dah macam naik genting berkayuh. Memang penat gila. Dia tengah mendaki ni, tapi dia sikit je. Dia sikit naik panjang, nanti akan turun balik, naik turun, naik turun. Penat lah juga, tapi okay, not bad. Tak teruk sangat. Lagipun basikal aku ni, dia punya setting dia dah antara yang paling aku suka lah. Aku akan review basikal aku ni. Sebab selalu orang tanya, basikal apa bang? Persediaan basikal macam mana? Jenis basikal lah, macam-macam lah orang tanya. Walaupun sebenarnya aku ni sebenarnya tak terlalu particular dengan jenama basikal. Dan aku tak terlalu detail sangat nak kena basikal macam ni, frame yang macam gini. Aku tak terlalu, orang kata, memilih sangat. Macam itulah agaknya. Jadi apa nama, dan aku sebenarnya cuma, dan sebenarnya aku banyak berkayuh, aku akan guna apa je basikal yang ada untuk touring lah, untuk touring. Kalau dulu aku berlumba, bila aku berlumba dulu dalam Ironman, memang aku milih jugalah basikal. Dan aku banyak jugalah upgrade macam-macam. Harga pun boleh tahan. Masa second Ironman, masa first Ironman aku buat, masa tu aku gunakan first bike aku, Merida, harga 3,000 lebih ya. Mungkin aku ada tukar rim lepas tu, mungkin total dalam 4,000 lebih, ataupun 5,000 agaknya. Maksimum harga basikal yang aku gunakan dalam Ironman masa first 2009. And then pada tahun second Ironman aku 2014, aku beli basikal baru, time trial. Yang first bike tu ialah road bike. Aku masuk Ironman dengan road bike saja, road bike yang murah. And then second Ironman aku rasa aku jealous lah tengok semua orang masuk Ironman, apa basikal best-best kan. Tengok orang, kita tu pun tengok basikal orang kan. Aku pun berjam mata, aku beli basikal baru Civelo, time trial. Dan boleh tahan, tak adalah yang mahal sangat. Dia kalau di kalangan triathlete, basikal aku tu kira yang antara medium lah. Bukanlah kokak sangat, tapi medium. And aku agak particular juga waktu tu, jenis tayar, jenis handlebar aku tukar, group set aku tak ingat, aku rasa aku tak tukar. Beberapa accessories yang aku tukar lah, sebab nak race kan, nak lumba. Kemudian aku ada road bike juga, yang beberapa jenis road bike yang aku gunakan sebelum ni. Aku ada pernah guna S-Work, aku pernah guna apa lah, aku dah lupa lah. Tak banyak sangat lah. Sekarang aku guna Ridley, pun basikal lama, buruk dah. Jadi sebenarnya, dan sekarang ni aku tak adalah jenis nak selalu sangat nak upgrade macam-macam basikal. Asalkan boleh jalan cukup.